Gadai ke jual? Sis pening tau. Dua-dua bagi duit, tapi satu bagi duit segera, satu bagi duit sekali seumur hidup je. Kalau gadai, emas tu masih milik kau. Macam tengah tengok movie, lepas tu tekan pause, belum habis cerita lagi. Kalau jual, habis terus. Emas tu bukan milik kau dah. Nak beli balik, harga selalunya dah move on. Tinggal kau je terhegeh-hegeh. Gadai ni power sebab dapat cash masa terdesak, lepas tu boleh tebus bila bajet dah okey. Duit pusing-pusing, emas still milik kita. Jual emas ni sekali je rasa lega. Lepas tu menyesal tiap kali tengok harga naik. Kau jual, dia terbang. Arahnu ni bukan tanda kalah. Dia pelampung. Time sesak, cucuk je. Cukup nafas, cabut balik. Ulang sampai kau okey. Kalau kau sayang emas, Kau gadai. Tapi kalau kau memang takkan tebus dalam 6 bulan, jual je lah sis. Jangan pura-pura strong. Gadai atau jual? Tenang. Join je Public Gold. Tanya aku. Aku guide pelan-pelan. Sampai kau yakin.